Okey, murid-murid semua, okey dengar. Untuk makan tengah hari sekejap lagi, okey. Awak tak perlu bayar sebab makanan tengah hari tu dah termasuk dalam yuran persekolahan awak. Mak ayah awak dah bayar. Jadinya nanti awak akan pergi dekat kaunter beli. Siapa yang dia cakap tu Awak. Mak Lima tengah cakap ni, boleh diam sekejap? Boleh? Okey, nanti awak pergi dekat kantin. Okey, awak akan ambil nasi tu dah ada dalam pinggan lah. Dalam pinggan, jadi awak makan, awak duduk dan awak habiskan makanan yang telah awak ambil. Okey, tadi Mak Alimah tengok ada orang yang dia ambil makanan, dia beli tapi tak habis. Ni dia. Siapa yang tadi makan tak habis? Boleh ke makan tak habis? Ya ke awak makan habis? Ya. Kalau makan habis bagus tak? Okey, untuk orang yang tak makan habis, dia makan pagi tadi tak habis. Okey, untuk makan tengah hari kejap lagi, pastikan awak habis makanan tu. Okey. So, mak tunggu mak-mak mak. Sebab tak tahu siapa yang tak. Bukan ada nama.